Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tingaran. Malaysia sempat percaya diri, mereka pikir jika tenaga kerja Indonesia berhenti datang, masih ada tenaga kerja Bangladesh, Nepal, atau Myanmar. Mereka mengira semua buruh sama asal mau kerja dan selesai urusan. Tapi kenyataannya tidak seindah teori. Setelah banyak TKI pulang ke Indonesia, Malaysia buru-buru membuka jalur tenaga kerja untuk Bangladesh. Ribuan pekerja didatangkan, tapi begitu mereka turun ke lapangan, perbandingan mulai terasa. Pekerja itu lebih lambat, tak paham sistem kerja lokal, sulit berkomunikasi, bahkan banyak yang tak bisa bertahan lama. Sektor konstruksi mulai keteteran, perkebunan sawit kehilangan ritmenya, restoran dan hotel kekurangan tenaga kerja andal. Malaysia mulai merasakan kualitas TKI Indonesia tidak mudah tergantikan. Kan kecoh baru-baru ni orang Bangla, orang Nepal berlambat-lambat dekat KLIA kan. Apa nak kerajaan ni buat? Orang Malaysia pun banyak lagi tak ada kerja tapi nak menggajikan lagi orang asing. Tak cukup banyak lagi ke orang asing kat Malaysia ni? Kenapa nak bawa masuk lagi? Jadi jomlah kita kaji sama-sama. Pemasukan pekerja asing, adakah ia bentuk keuntungan ataupun keperluan? Ada satu sektor kita panggil 3D, iaitu Dirty, Dangerous and Difficult. Seperti sektor perdagangan, pertanian ataupun pembinaan, mereka ni ada high demand terhadap tenaga buruh. Kalau kita tanya belia ataupun graduan universiti hari ni, ramai takkan minat nak ambil kerja 3D ni atas faktor gaji dan juga keadaan pekerjaan. Orang kita pun tak nak buat kerja pembinaan semua ni. That's why kita masih lagi ada demand dan juga keperluan untuk pekerja asing. Tapi benda ni perlulah dikontrol dan kurangkan kepergantungan kepada pekerja asing. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan bekukan permohonan kuota penggajian pekerja asing sejak daripada 18 Mac 2023. Jadi apa yang korang nampak dekat KLIA baru-baru ni dekat 31 Mac tu, itu adalah dalam kuota yang diluluskan sebelum 18 Mac 2023. And that's why diorang pun masuk ikut KLIA, bukannya sedut masuk ikut bot. Tapi isu yang utama adalah bila diorang ni habis kontrak, sepatutnya diorang ni balik ke negara mereka. Jadi of course lah, manusia ni banyak yang licik. So patutnya diorang balik, tapi diorang tak balik, diorang overstay dekat Malaysia. Dan diorang ni tak boleh nak continue kerja pakai kontrak yang dah habis tu. Jadi diorang ni duduklah kat mana-mana diorang boleh duduk dan kerjalah apa-apa yang diorang boleh kerja. Jadilah cashier dan sebagainya, kerja secara tak sah. Dan inilah kelicikan manusia. Dan dekat sini kita boleh questionkan efisiensi immigration, tapi itu kita sambung bab lain. Soalan yang tepat kat sini, macam mana kita nak balancekan tenaga kerja ni? Kat Malaysia kita ada Kementerian Sumber Manusia atau kita panggil KESUMA. KESUMA tetap dengan pendirian mereka untuk bekukan kuota pekerja asing dan mereka berprinsip untuk memberikan keutamaan kepada pekerja tempatan sebelum berikan kepada pekerja asing. Secondly, KESUMA dalam proses mendirikan rangka kerja dasar sumber manusia negara untuk tahun 2024 hingga 2030. Konsepnya dekat sini dia akan tackle isu struktur yang berkaitan dengan pembangunan sumber manusia dan akan ada beberapa intervensi dalam pasaran buruh negara. To be frank, kita memang takkan pernah ada pekerja asing dekat Malaysia ni. Even orang Malaysia menjadi pekerja asing dekat Australia ataupun New Zealand dan sebagainya. Tapi how we control this situation is what make it different. Tenaga kerja Indonesia sudah terlatih bertahun-tahun. Mereka bekerja sambil menyerap budaya, memahami bahasa, dan mengikuti ritme kerja yang cepat. Mereka bukan hanya kuat tapi juga cekatan dan profesional. Satu hal yang kini Malaysia rindukan. Sementara itu, Indonesia terus berkembang. Banyak mantan TKI pulang dan buka usaha sendiri. Peluang dalam negeri makin terbuka. Kini tidak semua orang mau bekerja ke luar negeri. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Perdana Menteri berkata kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara berkenaan. Menurutnya, pertimbangan akan diberikan dengan sekurang-kurangnya pada fasa pertama tertaluk pada semua syarat dipenuhi. Perkara ini boleh dilaksanakan secepat mungkin. Perdana Menteri berkata demikian dalam sidang media bersama Ketua Penasihat Kerajaan Sementara Bangladesh, Dr. Muhammad Yunus, selepas mengadakan pertemuan dua hala di Dhaka pada Jumaat. Anwar melakukan lawatan sehari dan ia yang pertama oleh Ketua Kerajaan Asing sejak pembentukan kerajaan interim yang diketuai oleh Muhammad. Mengenai pelaburan, Anwar berkata kedua-dua negara perlu memberi tumpuan dan keutamaan kepada syarikat-syarikat pelaburan serta memastikan sebarang masalah ditangani dengan pantas dan secara telus. Perdana Menteri berkata kedua-dua negara juga akan melihat pada usaha meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi, ekonomi halal dan industri semikonduktor. Katanya Malaysia boleh mempercepat rundingan dan aturan perdagangan, tetapi yang penting ialah mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama secepat mungkin. Sementara itu, Muhammad berkata Dhaka menantikan mesyuarat itu pada awal tahun depan untuk meningkatkan perdagangan dua hala. Katanya bidang kerjasama masa depan boleh merangkumi kewangan termasuk dana kekayaan negara, dana pencen, dana ekuiti swasta, kesihatan, pendidikan, sains data dan AI iaitu kecerdasan buatan.
korang ingat kan video yang baru-baru viral tu, yang ada seorang Pakistan tu cakap Melayu tak mau kerja, sebab itu warga asing kerja banyak rajin. Okey, korang nak tahu apa puncanya sekarang ni? Warga tempatan banyak yang tak ada kerja. Meh, baca ni, majikan utamakan keuntungan, punca warga asing monopoli kerja. Orang tempatan tak semuanya pemalas. Kita orang pun mestilah nak kerja, nak makan, nak bayar cukai, nak bayar sewa rumah, anak lagi nak sekolah. Nampak ni, difahamkan majikan memilih pekerja asing kerana ingin menjimatkan kos operasi, tidak perlu membayar caruman pekerja dan insurans. Sebab majikan tak nak ambil kita orang. Kilang-kilang tu tengok orang kita kalau minta kerja bukan main susah. Lepas tu sekarang stesen minyak pun susah. Lepas tu hotel pun susah. Mana lagi? Security pun tak ada. Mana lagi? Apa lagi? Bukan kita orang tak cuba nak minta kerja kan, tapi dah orang tak kasih, asyik-asyik pergi kerja tak nak. Tapi macam mana? Ada je warga tempatan nak kerja bersih-bersih ni, tengok ni. Tapi yang kes ni seramai 43 pekerja pembersihan di beberapa buah sekolah sekitar daerah ini mendakwa terpaksa ikat perut sebab majikan tak nak bayar gaji 2 bulan. Ni, diorang buat apa? Diorang buat memorandum minta gaji. Nak buat macam mana kan? Majikan pun ada juga yang tipu rakyat tempatan. Sama je manusia ni. Tengoklah apa yang jadi bila majikan tak bayar gaji kita orang rakyat tempatan. Anak-anak nak pergi sekolah pun tak dapat. Sebab apa? Sebab tak ada wang saku. Lepas tu diorang ada juga rakyat tempatan yang kerja kantin dapat sekolah upah sebanyak RM15 sehari je. RM15 sehari, korang bayangkan lah. Tak semua warga tempatan ni pemalas. Mungkin adalah 20 atau 30%, tapi yang selebihnya 70% lagi nak bekerja. Kita orang ada tanggungjawab tau. Cukai nak kena bayar, rumah nak kena bayar, anak-anak lagi semua. Kalau kita orang tak bayar cukai, kita kena saman. Kalau kita tak bayar cukai pintu ke apa, rumah kena sita. Ingat kita orang ni tak nak kerja ke? Tapi nak buat macam mana? Dan nasib kita orang diperlakukan begini. Betul tak korang? Sarawak kini menghadapi krisis kekurangan tenaga kerja yang serius dalam sektor perladangan dengan keperluan dianggarkan mencecah sekurang-kurangnya 800,000 pekerja. Menurut Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah MFICOT, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, isu ini timbul di tengah-tengah peningkatan permintaan terhadap hasil ladang seperti kelapa sawit yang menjadi salah satu penyumbang utama kepada ekonomi negeri. One worker supposed to be able to produce 1.5 ton. So per day, no point having very good plantation and so on, yield and so on, the harvesters knowledge. Sawit mengalami kerugian hasil 20 bilion ringgit akibat dasar yang mengekang pengambilan pekerja, terutama pekerja asing. Dengan dasar pemutihan yang baru, masalah ini hampir selesai tanpa melibatkan ejen pekerja asing yang mengambil laba yang tinggi. Ini satu usaha yang dibanggakan, terutama Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri terpaksa bertempur dengan satu sistem yang rosak, pemimpin-pemimpin yang memberi bantuan galakan kepada ejen-ejen yang kaya raya dan menekan pekerja asing, menganggap mereka sebagai separuh hamba. Saya bangga kerana melalui perlepasan pemutihan ini, lebih 200,000 pekerja diambil tanpa membayar ejen. RM20,000, RM25,000, RM15,000 semata-mata bukan memperkayakan, membela nasib pekerja, tapi memperkayakan ejen dan rakan-rakan mereka. Karena peluang kerja di Indonesia kini lebih baik daripada bekerja di Malaysia. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.